Saya tak tahu pun dan mungkin sebab itulah internet awak selalu perlahan dan terputus-putus. Ada satu rahsia yang ramai pembekal internet tak beritahu dan sebabnya mudah. Mereka nak awak fikir awak perlu ambil plan yang lebih mahal. Tapi hari ini saya nak tunjuk sesuatu yang boleh tingkatkan internet awak tanpa perlu bayar apa-apa. Kalau internet awak tak sampai kelajuan yang awak bayar, mungkin sebab ada tetapan tersembunyi yang hampir tak ada orang aktifkan. Pertama, sambungkan telefon awak ke Wi-Fi rumah. Lepas tu, buka pelayar dan cari Tag Play Games, masuk pilihan pertama. Sekarang, tekan 3 garisan di sudut skrin dan klik telefon bimbit. Kemudian, pilih aplikasi untuk semak dan konfigur rangkaian. Lepas tu, awak buat ujian kelajuan rangkaian. Tengok, lemah sangat kan? Sekarang awak datang sini untuk betulkan dan pilih berapa mega yang awak nak. Contohnya, saya pilih yang ini dan sekarang awak pilih masalah terbesar yang berlaku. Saya selalu pilih yang ini. Lepas tunggu beberapa minit, awak akan jumpa semua ralat dan dia akan betulkan secara automatik. Biar sampai 100%, cepat je. Masa ni, app akan jumpa ralat dan betulkan. Memang bagus app ni. Buat ujian kelajuan sekali lagi, awak akan dapat kelajuan maksimum. Bagus kan korang? Kongsi dan simpan video ni sebelum hilang.